Doktor, darah haid berketul tanda rahim kotor. Ya, betul ke? Mana ada. Ya Allah, manalah dapat ni. Darah berketul tu, dalam darah haid kita tu ada macam-macam. Ada darah, ada sisa dinding rahim yang dah lama, yang perlu ditukar. Dia panggil shedding kan. So memanglah ada yang berketul, tapi lama-lama tu dia makin kering, makin sikit dan warna coklat. Tu normal. Tapi kalau tiba-tiba berketul-ketul banyak sangat sampai senggugut yang kuat, sampai ada lenjun, ada kena tukar pad selalu, yang tu kena check lah sebab dia dah berubah daripada usually dia macam tu dulu-dulu okey, sekarang ni macam ni, kenapa? So kena check, buat scan, tengok dinding rahim ada masalah ke, ada cyst ke, ada fibroid ke, ada adenomyosis ke, rahim bengkak. So itu antaranya lah. So kalau dia berubah, dulu okey, tiba-tiba berketulan macam ni, kenapa? Kena check. Okey, tapi tak semestinya masa telur pula rahim kita kotor. Manalah datang kotor.